Aktiviti yang dijalankan tu dia berbagai. So ada teori, ada practical, ada group activity. So throughout the activity tu dia nampak macam tak boring lah. Walaupun relax tapi ada hasilnya. Hun, I'm the COO of IGM Toh Division. Pada pendapat saya, team building activity tu memberi peluang untuk pekerja-pekerja berkumpul sama-sama, membuat aktiviti group, berinteraksi. Untuk peluang tu juga untuk perkenalkan diri lagi lebih mendalam, dan yang tu saya rasa akan membantu dalam interaction dalam kerja lah akan datang. Memberi peluang kita bersama-sama. Nampaklah ada juga aktiviti yang kita bekerjasama, beriadah sama-sama. So memang membantu kita lagi memahami sesama-sama sendirilah. To me, aktiviti yang paling best adalah aktiviti team building group activity lah. Sebab dia macam teamwork, and then it's a real action yang boleh memberi peluang yang kita buat sama and rasai sama-sama. Okay, selepas program ni saya harap ada yang tak konflik ke, yang tak kenal ke, tim-tim lebih faham tentang kepentingan teamwork, collaboration. So dalam kerja semasa lebih bekerjasama lah dalam aktiviti kerja. Okay. Saya rasa saya bagi markah 8 sebab aktiviti yang dijalankan tu dia berbagai. So ada teori, ada practical, ada group activity. So throughout the activity tu dia nampak macam tak boring lah. Walaupun relax tapi ada hasilnya.